tak jawapannya? Aku kacang hijau, dia kacang soya. Halo, aku kacang tanah, dia kacang daun. Betul. Ku kacang parau, dia buah tunggang. Dia kacang kuda, dia mata hitam. Memang ah. Din, kita nak buat apa sekarang ni? Wah! Apa? Seronok juga mainan Jeb ni. Hei, Mat. Ini bukan mainan lah. Bukan mainan. Habis tu, Cuba kau tengok ni, Mat. Nampak tak ada kamera atas kereta ni? oh, nampak. Kamera atas kereta kawalan jauh ni, memang berguna tau. Berguna? Ya ke? Contohnya, kereta kawalan jauh dengan kamera ni boleh digunakan untuk misi menyelamat. Bomber atau pasukan penyelamat boleh guna alat macam ni untuk mengesan mangsa bencana yang terperangkap tau. Oh, okey. Aku cubalah apa yang aku boleh untuk bantu kamu berdua. Hooray! Terima kasih, Jeb. Nasib baik ada Jeff. Kita selamat. Yahoo! Kamu berdua jangan gembira sangat. Ai, kenapa pula? Ha? Entah apalah yang kamu berdua dah buat. Sekarang mesin pengubah bentuk ni dah rosak pula. Bukan aku Din ni yang memandai-mandai usik mesin kau tu, Jeb. Din boy. Ewa. Bukan main lagi kau tuduh aku ya? Bodoh. Memang betul lah kau usik mesin Jeb tu. Tak mengaku pula tu. Masalah. Sikit-sikit gaduh. Tak ada kerja lain ke, Din? Kalau dah buat salah tu, mengaku je lah. Lain kali, jangan buat lagi. Faham? Dengar tu, Din. Dah lah kecil. Degil pula tu. Kau pun sama lah, Mat. Asyik nak gaduh je. Kita semua ni kan kawan-kawan. Susah senang, kita kena lalui bersama-sama. Bersatu, kita teguh. Bercerai, roboh. Faham tak? Dah lah tu buat muka sedih. Okey, aku nak pergi baiki mesin ni kejap. Kamu berdua, pergilah jalan-jalan dulu ke, apa ke. Dah siap nanti, aku panggil. Okey? Kita nak buat apa sekarang ni, Mat? Tak apalah. Kita keluar dari makmal ni dululah. Nanti pandai-pandailah kita fikir apa nak buat. Okey juga tu. Jom. Ya, wah, menarik betul cerita kita tengok kat program tadi kan? Rasa macam nak tengok lagi sekali je. Jom kita tengok lagi esok nak. Amboi, Ani, aku boleh je. Ajaklah Cini sekali lah. Okey. Boleh? Tak ada hal. Tapi kau belanja, okey? Alah, sampai hati. Aku bergurau je lah. Aku dah tak mau makan betis jagung ni lagi lah. Dah kenyang perut aku ni. Wah, kuatnya kau sendawa. Tak sopan betul. Minta maaf. Nalah ni, aku dah tak mau betis jagung ni. Kalau kau tak mau, aku buang je lah Jangan. Sampai hati. Tak
baik tau membazir makanan. Itulah, aku kata beli satu dah cukup. Tapi kau degil. Nak juga beli sampai 2 kotak. Kan dah tak boleh habis? Yelah, aku salah. Habis tu, apa aku nak buat dengan betir jagung banyak-banyak ni? Meh, mbak sini betir jagung tu. Aku tahu apa nak buat. Simpan betir jagung tu dalam bekas makanan ni. Macam ni baru betul. Tak membazir makanan. Malam nanti, boleh makan lagi betir jagung ni kalau nak. Okey. Tunggu sini kejap. Aku nak buang kotak betir jagung ni. Tunggu Okey. Ada potong sampah.